Yang Berhormat Ketua, terima kasih kepada Yang Berhormat Selinsing. Yang pertama berkaitan dengan tindakan kepada imam-imam yang tidak membaca khutbah yang disediakan oleh Majlis Agama Islam Perak. Seperti yang telah disebutkan di dalam akhbar yang juga telah dimaklumkan, kita terikat dengan semua peraturan yang telah pun tertulis daripada Majlis Agama Islam atas nasihat Jabatan Mufti. Jadi semua imam kita terikat dengan peraturan tersebut. So mana-mana imam yang telah mencabuli ataupun melanggar peraturan itu, tindakan diambil. That's all. Yang kedua, saya tertarik dengan soalan berkaitan dengan satu kes yang tular, iaitu di mana ada bekas YB Candan telah berucap. Sukacita saya maklumkan, sekali lagi, semua orang termasuk Menteri Besar, kita terikat dengan titah tuanku supaya masjid dan surau tidak digunakan oleh mana-mana ahli politik. Jadi kepada mantan ahli yang berhormat berkenan, saya pun telah maklumkan kepada dia bahawa kita terikat dan kita tidak boleh melakukannya. Walau bagaimanapun, Jabatan Agama Islam telah juga mengambil tindakan kepada pengurusi dan juga setiausaha masjid yang berkenaan. Jadi tegasnya untuk makluman, tidak ada pilih kasih dalam tajuk ini, termasuk Menteri Besar yang jadi pengurusi Jawatankuasa Agama Islam pun, saya tidak menyampaikan ucapan dalam surau ataupun dalam masjid menjunjung titah Tuanku Sultan. Terima kasih.